Saya G1 je. Takkan nak buka sedia berhad. Banyak kos tu nanti pada saya kan. Okey. Tahniah, anda G1. Okey. Cuma saya nak beritahulah anda, sebagai G1, unless kamu dia nak maintain kecil, iaitu hanya buat kerja-kerja RM5,000, RM10,000, kan? Dalam lingkungan tu lah. Saya rasa tak perlulah kamu ada sedia berhad. Okey? Tapi, kalau target kamu nak buat job yang maksimum sampai RM200,000 yang membolehkan anda tu, kelayakan anda sebagai G1, saya rasa baik anda ada sedia berhad. RM200,000 tu bro. Banyak tu bro. Kalau kena saman, job RM200,000 yang kamu buat, katakanlah buat rumah banglo kan, RM200,000, kalau you kena saman dengan tuan rumah tu, tinggal suara dalam je nanti, kan? Baik kamu buka sedia berhad. Kalau memang target kamu untuk buat job-job yang macam tu. Okey? So, bila job sampai RM200,000 ni, takkan kamu tak nak pinjam duit. Nak pinjam dengan Mara, nak pinjam dengan Tekun, nak pinjam dengan bank, kan? Jadi, ataupun nak cagarkan tanah kamu untuk dapat pinjaman bank, jadi eloklah buka sedia berhad. Saya dah kongsikan dalam beberapa video sebelum ni, kelebihan-kelebihan sedia berhad. Eloklah buka sedia berhad. Apatah lagi kalau anda ni syarikat G2 ke atas, G2, G3, G4, G5, G6, G7, itu memang patut korang ada sedia berhad. Itu bukan tinggal suara dalam, takut suara dalam pun tak ada nanti. Maksud saya lah kan. Memang risiko ni tinggi kalau ada G2 ke atas. Kalau anda tak ada sedia berhad, risiko anda memang terlalu tinggi dalam menjalankan bisnes construction ni. Jadi eloklah bila anda dah jangkau kepada G2 ke atas, sebab G2 ni pun modalnya RM25,000, apalah RM2,000 nak buka sedia berhad, kecil je kan. Modal berbayar pun kena ada RM25,000 untuk G2 kan. Kalau G3 RM50,000 dan seterusnya lah kan. Jadi apalah RM2,000 untuk buat sedia berhad, lepas tu bayar accountant sebulan 100, setahun sekali auditing dekat mungkin RM1,000, RM2,000, apalah. Kecil je berbanding dengan you dah G2, maksimum you boleh pergi RM500,000. Takkanlah nak bayar accountant setahun RM5,000 pun kedekut kan. Tapi dia akan selamatkan kamu. Dia akan lindungi kamu, harta peribadi kamu. Dia akan membolehkan anda mengembangkan bisnes kamu dengan mendapat lebih banyak pinjaman untuk kamu kembangkan bisnes kamu. Jadi, kalau anda G2 ke atas, dah wajib sedia berhad. Kalau G1, tak perlu sangatlah. Tapi kalau dah sampai RM200,000 punya job, kena dah juga buat sedia berhad. Okey, itu saja. Itulah saja saya video kali ini. Sekiranya anda ada apa-apa perkara nak bincang dengan saya, bolehlah DM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.